Dah anak, oi lah. Bapa engkau ni dah 23 tahun. Menu sama je. Tak jemu-jemu ke dia ni? Nak buat macam mana, bang? Ini je makanan yang dia selera. Kalau saya beli makanan lain ni, tak makan ni. Fahamlah bapa engkau kan. Mana bapa engkau ni? Bapa kau ke mana? Bapa kau? Entah. Ha? Cakap betul-betul, Manap. Bapa kamu kat mana sekarang ni? Ya Allah, Manap. Please lah. Ayah kamu kat mana ni? Kau biar botol mana? Cuba kau korban mana ayah kau. Jangan main-main, mana? Royaklah ayah muda mana? Mana bapa kamu? Mana bapa kau kat mana? Kau risau. Kau biar botol-botol mana? Cuba kau bantai. Okey. Pakcik. Makcik. Buat bertenang. Ayah saya dekat rumah. Satu kampung risau tentang ayah saya. Nak tahu tak kenapa? Assalamualaikum. Ya? Hei. Tak ada pula dia. Ya? Oh, ya? Hei. Mana pula pergi? Ya? Ayah? Hei. Pelik ni. Bilik tak ada, ruang tamu tak ada. Ayah. Oh, ya. Dapur pun tak ada. Mana pula pergi? Semua tempat tak ada. Hello, Jam. Ayah aku ni tak ada ni. Apa Hilang lagi? Ya, habis satu rumah aku cari ni. Tak ada. Dekat apa ni? Depan TV tak ada? Tak ada. Cuba tengok dapur. Tak ada. Tak ada juga. Bawah turun saji? Tak ada, Jam. Jam, nak tanya sikit lah. Ini rumah aku ke rumah kau? Geran nama kau, Tak, tengok tu. Cubalah bulan-bulan puasa ni banyakkan bersabar. Kamu tahu, kalau bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ni, kamu banyak bersabar. Banyak fadilat dia tahu. Jap. Aku. Cuba tengok dalam bilik ayah ada tak? Toilet. Jam. Toilet kunci, Jam. Alhamdulillah. Ada. Cuba positif. Mungkin bapak kamu tengah mandi sambil dengar earphone kan. Dengar lagu. Apa khabar selamat pagi semua murid-murid. Manalah tahu kan. Kau. Baik. Kau betul je. Tak ada bagi salam. Inilah. Bulan-bulan puasa, bulan Ramadan ni memang banyak ujian macam inilah. Tengok pada kita lah. Sabar tahan ke, tidak ke. Iman kena kuat. Memang kena kuat iman. Banyaklah bersabar ya. Bulan puasa ni kena ayam goreng. Kena makan lah. Ada pula ayam goreng. Sekejap. Aku dah basuh tangan ke belum? Lantaklah ke dia. Ya, kalau toilet kunci ni satu cara je. Kita ambil ajak sikit. Kita bagi sekali ni keluarlah kan ni. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Handsome tak ayah aku? Tapi aku tak ikut muka ayah. Aku ikut muka mak. Maksud aku arwah mak.
ayah aku ni tak macam ayah orang lain. Ayah jadi macam ni pun lepas mak meninggal 2 tahun lepas. Doktor cakap, ayah ada short term memory loss. Awal-awal aku tak faham. Tapi lepas aku baca kat Google, baru aku faham. Dr. Siva tu cakap, ayah jadi macam ni sebab faktor umur dan depresi yang melampau. Tapi betul tau, ayah aku sedih dan down teruk lepas mak meninggal. Siang malam menangis. Yelah, dia orang dah kahwin 20 tahun, baru dapat rezeki anak. Akulah tu, Manaf bin Zahir. Korang nampak ayah aku okey kan? Tapi sebenarnya, dia tak okey guys. Wih, dia punya masak asam. Dah minum? Belum. Hai, boleh. Padahal ayah aku bukan mengacau pun. Aku pun tak tahu apa yang dia buat tepi pokok tu. Campur pula muka dan rambut dia macam tu. Memang orang seram lah. Hai. Minum. Cik Zahir. Sambal paru bergedil slow sikit. RM10.30. RM10.3. Bayar dulu. Bayar. Sampai keluar arahan dari penghulu untuk ayah dah tak boleh makan sorang-sorang kat kedai. Tapi ada satu benda yang aku tak boleh terima ayah buat. Siapkan aku! Selai layang-layang putus tali. Hujan tak jadi, kemarau berpanjangan. Ada rindu yang sesat. Siaplah kita. Jomlah balik rumah ya. Malu kat orang ni, orang tengok ni. Cuma, Sambal paru bergedil? Macam biasa? Boleh? Boleh kan? Jom dah lah tu. Ni dah parah dah ni, Manaf. Tak boleh macam ni. Kamu kena bagi perhatian lebih sikit pada ayah kamu ni. Jangan bagi dia duduk merayap dalam kampung ni seorang-seorang. Kalau jadi apa-apa, kamu juga yang susah. Betul? Okeylah, Mam. Saya pun minta maaf lah bagi pihak ayah saya, Mam. Baiklah. Saya balik dulu, Mam. Aku rindu. Sebab itulah aku macam gelisah sikit kalau ayah aku hilang. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Alhamdulillah. Macam kenyang. Tapi kalau nak repeat balik, boleh. Lepas Manap habis tarawih. Pukul berapa kita berbuka? Pula, buka apanya pula ya? Ni baru lepas buka ni, nak buka apa lagi? Kau jangan main-main dengan ayah Manap. Ini kita bersahur. Kau ni apa nak jadi? Itu aku cakap. Kau banyak kena pecahkan kitab. Baru kau jumpa jalan perjalanan. Barulah perjalanan paling lurus. Kena tidak goyang, dek. Pula pasal makan je pun masuk kitab bagai ni.